Assalamualaikum sahabat-sahabat dan anak-anak taubat. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimudahkan rezeki. Amin. Nah, hari ni nak buat apa tu, Mak? Tok Mak rasa Tok Mak nak buat ni lah untuk makan-makan ringan. Tahu goreng telur. Tahu ni dicelup dengan telur, digoreng menggunakan acuan ini. Sahabat-sahabat, hari ni kita nak masak. Ya, masak. Dia kecil ke? Ya. Bahan-bahannya telur ni letaklah seberapa yang ada. Lepas tu tahu ni, telur ni dah dipecahkan, nanti dimasukkan dalam tahu ni. Kita goreng menggunakan bahan yang bulat ni. Lepas tu nanti bahan untuk kudapan atas dia tu kita taburkan carrot dengan timun. Tok Mak tak pakai toge. Dia yang ni resipi dia memang menggunakan carrot dengan timun sahaja. Lepas tu kuah kicap dia Tok Mak menggunakan kicap ABC, bawang putih dengan lada cili. Itu saja. Nanti kita blend dan kita masukkan kicap. Tak ada asam, tak ada apa. Tak pakai. Dan juga sedikit kacang tumbuk ni. Itu saja. Nanti kita tengok kesudahannya. Okey, sahabat-sahabat, jom kita masak. Okey, kita masukkan tahu ni. Tak kira lah nak potong dia macam mana. Tok Mak tak ada acu dia yang tebal. Dia nak ikutkan acu dia nak tebal. Jadi dia goreng tu terus celup dalam minyak. Tapi Tok Mak tak ada. Tok Mak pakai acu ni je lah. Masukkan lagi. Lalu kita makan tahu tak ada telur. Kita goreng gitu je kan? Goreng gitu je. Ni kita makan dia dengan salut dengan telur. Ya. Kita nak pindahkan, nak goreng dia ke dalam kuali. Okey. Lepas tu kita masukkan dalam kuali ni, kita goreng. Goreng sampai dia garing kan? Ya. Dan kita buatkan seterusnya. Tu dah nak garing tak? Dah garing? Ni tahunya beratas. Oh. Okey, kat beginilah kesudahan setelah digoreng jadi macam ni. Nanti kita akan hiaskan. Nanti kita akan hiaskan dia. Okey. Ni kita taruhkan dia kuah kicap dia. Ni kita dah taruhkan dia timun, carrot dan hiasan telur rebus. Okey sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan untuk hari ni. Tahu goreng bersalut telur Okey sahabat, sedap ni. Jemput makan semua. Assalamualaikum.